Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursyahina binti Syahid. Kali ini saya ingin membentangkan projek saya iaitu hydrazine. Mengenai produk hydrazine, maksud water fountain dari semen ialah air pancut perhiasan yang berskala kecil yang dibina oleh semen dan bahan semula jadi. Ia juga menggunakan pembina dan aliran air semula. Ia juga menjimatkan air dan memberi kesan terapi. Ia juga sesuai digunakan di ruang rumah, pejabat dan taman kecil. Kunci masalahnya ialah kekurangan elemen hijau. Air pancut komersial yang mahal dan kurang fleksibel. Kurangnya eksplorasi dalam bahan binaan dalam bahan binaan sebenar kerajaan. Kelebihan produk ini ialah air berada semula. Ia juga tidak melibatkan pembaziran air. Kos rendah, hanya bawah RM20 sahaja. Tidak mudah pecah seperti kaca. Ia juga estetik dan boleh di-custom. Akhir sekali, hydrazine bukan sekadar hiasan, tapi ia juga langkah kecil ke arah terapi ruang, tugas kreatif dan inovasi daerah pelajar. Sekian, terima kasih.